Nama aku Syaira. Aku pernah bekerja sebagai jururawat di sebuah pusat penjagaan kanak-kanak istimewa. Bukan sebuah pusat penjagaan kerajaan, tetapi swasta, di mana untuk menempatkan pesakit di sini mengambil kos sehingga belasan ribu ringgit, terpulang kepada berapa lama diorang berada di sini. Masa aku bertugas di situ, di dalam jagaan kami, seingat aku ada dalam 40 orang. Dan termasuk aku dan lebih kurang 5 orang staf yang bertugas pada tiap masa. Lokasi pusat jagaan ini terletak di sebuah kawasan bukit berdekatan dengan sebuah bandar. Ia adalah sebuah rumah banglo besar 2 tingkat. Tersorok sedikit boleh kata, selain daripada bunyi dari kami, tak ada lagi kedengaran bunyi hiruk pikuk kota yang boleh mengganggu mereka. Ialah, untuk menjaga kanak-kanak istimewa ni, lokasi pun memainkan peranan juga. Itulah kenapa lokasi yang agak sunyi dipilih. Di antara kanak-kanak di bawah jagaan kami ialah seorang kanak-kanak perempuan berumur 9 tahun yang bernama Diana. Diana ni mempunyai autism. Biasalah kalau kanak-kanak autism, diorang akan cenderung untuk mahir di dalam satu bidang. Untuk Diana pula, dia jarang bercakap, tapi dia minat melukis. Lukisan dia ibarat menceritakan tentang apa yang berlaku di sekeliling dia, tentang ahli keluarga, tentang pusat jagaan tu, kawan-kawan dia di situ dan tentang diri dia sendiri. Masa awal-awal Diana dihantar ke situ, dia di bawah jagaan aku. Jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang lain, dia ni memang pendiam. Hanya menjawab kalau ditanya dan tanpa banyak dolak-dalih, ikut je arahan yang diberikan. Tidak sehingga minggu kedua Diana berada di situ, mula berlaku beberapa kejadian ganjil. Aku masih ingat lagi, waktu itu Rabu, sejurus tiba di pusat penjagaan, belum sempat pun aku nak duduk, nama dipanggil oleh ketua jururawat. Katanya menjerit, "Syaira, masuk sini kejap." Itu adalah ketua jururawat bernama Kak Huda. Aku pun melangkah menuju ke bilik pejabat Kak Huda yang terletak tidak beberapa jauh dari meja aku. Dan dari jauh, aku nampak raut wajah Kak Huda lain macam. Sejurus aku melangkah masuk ke dalam bilik dia, aku perasan di depan Kak Huda ada buku lukisan Diana. Aku tanya, "Ada apa tu Kak?" Kak Huda sambil membelek buku lukisan tu katanya, "Sebelum pulang, Diana tertinggal buku lukisan dia. Jadi kakak ambil dan simpan. Pagi ni kakak buka, belek dan cuba tengok lukisan-lukisan dia. Cuba kau tengok lukisan Diana ni. Kau perasan ada benda ganjil tak?" Aku pun tengok dan teliti lukisan yang biasa aja. Dia akan lukis benda-benda di sekeliling dia, bangunan pusat penjagaan, jururawat dan kawan-kawan dia di situ. Aku belek satu persatu sehinggalah tiba di satu helaian ada sesuatu yang ganjil. Ada satu lukisan menunjukkan seorang budak lelaki, jauh lebih tinggi dari kanak-kanak yang lain, lehernya panjang, rambutnya hitam menutup muka. Mula-mula aku fikir itu imajinasi pelik Diana, tapi bila aku perhatikan betul-betul, dia ada di hampir setiap lukisan selepas itu. Kadang berdiri jauh di belakang bangunan, kadang separuh badannya kelihatan di celah langsir, kadang cuma bayangannya di dinding. Aku memang dah meremang masa tu. Aku selak lagi. Kali ini lukisan di kawasan dapur. Jururawat semua ada, termasuklah aku. Tapi berdiri di belakang aku separuh tersembunyi di pintu. Sosok tinggi itu ada lagi. Tak pernah hilang, ibarat sedang memerhati ataupun mengikut. Lukisan Diana ni tersebar di kalangan jururawat yang lain. Kami berkumpul di pejabat Kak Huda dan semua pun keliru, takut dengan apa yang diorang tengok. Rasa tak sedap hati sebelum Kak Huda kata, "Tak apa, korang buat je kerja macam biasa. Mungkin ini imajinasi budak-budak. Biasalah." Kami berpandangan sesama sendiri, mengangguk dan melangkah keluar dari situ. Masa menunggu kanak-kanak tiba, perasaan terasa berdebar dari biasa, khususnya semasa menunggu Diana. Tapi hari itu Diana tak datang. Tak apa, teruskan je tugas menjaga kanak-kanak yang lain. Cuma hari itu
Berbeza dengan hari-hari yang lain, apa yang dilukis oleh Diana yang selama ini tidak boleh dilihat oleh kami muncul satu persatu. Suasana dekat pusat penjagaan tu dah mula rasa lain macam. Salah seorang rakan jururawat bernama Vanessa kata dia terdengar bunyi tapak kaki kecil dekat lorong belakang, padahal semua budak tengah makan dan tiada sesiapa yang dibenarkan untuk berada di situ. Mira pula nampak kelibat seseorang melintas di dekat bilik aktiviti. Tapi bila dia cari, kosong. Aku sendiri masa tengah lipat kain cadar, terdengar bunyi ketukan dari bilik kosong yang sudah lama tidak digunakan. Bila aku buka, tak ada sesiapa, cuma bau busuk dan angin yang keluar tiba-tiba. Waktu kejadian-kejadian ni berlaku, Kak Huda duduk diam di kaunter. Tangan masih lagi pegang buku lukisan Diana yang mengejutkan kami tadi. Ibarat dia tahu apa yang terjadi, tetapi masih berdiam diri. Hari seterusnya pun sama juga, Diana tak hadir dan gangguan menjadi semakin teruk. Sebagai jururawat yang bertugas di situ, kami diberikan bilik masing-masing di tingkat atas. Bermaksud kami akan tinggal di situ walaupun pelajar pulang ke rumah masing-masing. Sekitar pukul 2 pagi, aku dikejutkan oleh Vanessa. Kata Vanessa, dia terdengar bunyi seseorang di bawah dan dia kejutkan aku untuk temankan tengok. Aku kata, tak mungkin. Sebab tiada orang yang patut ada di bawah, kanak-kanak dah pulang. Vanessa tengok aku dan kata, itu masalahnya. Siapa yang berada di bawah tu? Aku tengok raut wajah dia dah cemas. Walaupun terasa berdebar, aku bangun dari katil dan melangkah turun. Semakin dekat dengan tangga, kami dengar bunyi kanak-kanak menyanyi. Bunyi nyanyian tu datang dari ruang tamu. Di sebalik kegelapan, kami mengintai siapa yang berada di situ. Semakin dekat, semakin kami dapat perhatikan itu adalah Diana yang sedang duduk di atas meja, tunduk ke bawah sambil menghayun kaki dia. Wajahnya kurang jelas kelihatan, rambut menutup muka. Tidak sehingga dia melompat turun dan berlari ke arah kami, membuatkan aku dan Vanessa berlari lintang pukang naik ke atas, mengejutkan semua jururawat yang tengah tidur, termasuklah Kak Huda. Kami semua berkumpul dalam keadaan cemas di ruang tengah di tingkat atas. Masing-masing cemas. Aku pandang Kak Huda. Dia berdiri kaku sambil memeluk buku lukisan Diana. Matanya kelihatan berair, tapi dia cuba kekal tenang. Sebelum Kak Huda berkata, kakak dah semak Diana. Diana tak pernah berdaftar di sini, tak ada rekod dia, rekod ibu bapa dia. Ini membuatkan kami semua terkejut dan aku kata, hah? Diana tak pernah berdaftar di sini? Habis tu yang kita jaga selama ni siapa? Kak Huda kata, kita jaga seorang kanak-kanak yang tidak pernah dihantar ke sini. Seorang kanak-kanak misteri. Terpinga-pinga kami dibuatnya. Tak tahu nak kata apa. Kak Huda menyuruh kami bersurai dan cuba untuk tidur. Tapi malam tu tak ada seorang pun yang betul-betul tidur lena. Gangguan-gangguan selepas tu menjadi semakin teruk. Ibarat benda tu tahu yang kami sudah tahu mereka berada di situ. Kali ini bukan sahaja dialami oleh kami tetapi juga kepada kanak-kanak. Apa yang dilukis oleh Diana, susuk kanak-kanak yang samar-samar, bayangan Diana sendiri dan figura lelaki tinggi yang sering muncul, kini boleh dilihat oleh kami. Ada ketika mereka berada di koridor, ada yang berdiri di bilik air, ada juga yang kedengaran ketawa halus pada tengah malam. Kanak-kanak yang ditempatkan di situ mengadu kepada ibu bapa mereka sehinggalah satu demi satu berhenti menghantar anak mereka di situ. Beberapa bulan kemudian, notis penutupan sementara pun dikeluarkan dan waktu itu kami semua tahu tempat tu tak akan dibuka semula. Kononnya sementara, kononnya kami akan dipanggil lagi nanti. Tapi setiap seorang dari kami tahu ia berkemungkinan ditutup. Pernah juga kami cuba cari jawapan kenapa gangguan-gangguan ni datang. Vanessa kata mungkin juga mereka ni mahu menjadi sebahagian daripada kanak-kanak di sini. Mahu hidup bersama-sama, mahukan tempat tinggal. Tak tahulah. Apa yang pasti, pusat penjagaan tu bukan lagi sebuah tempat yang selamat untuk kanak-kanak, apatah lagi kanak-kanak istimewa.
sekarang dah beberapa bulan aku di kampung, belum lagi dapat kerja baru. Tapi dengar-dengar cerita, pusat penjagaan tu dah kosong. Yang masih tinggal di sana hanyalah Kak Huda yang menjaga seluruh bangunan. Mungkin juga suatu hari nanti ia akan beroperasi semula, ataupun Kak Huda akan berada di situ bersama benda-benda yang menghantui pusat penjagaan tu untuk selama-lamanya.